yang ada dalam Moodle, saya share dulu saya punya course lah before saya share saya punya slide code kan. Sebab dalam slide saya tak ada penerangan sangat pasal Stash plugin tu. Ada tapi very little lah, banyak menyentuh kepada macam mana saya guna Stash plugin tu lah dalam micro credential saya. Okay, so tak apa, saya perkenalkan dulu. Saya share dulu skrin. Okay, Assalamualaikum semua. Saya daripada Politeknik Nilai. Dalam Moodle, dalam CDOS yang menggunakan Moodle punya platform ni, ada satu plugin gamifikasi yang kita panggil sebagai Stash. Dalam Stash punya plugin ni, dia allow kita untuk pengguna kumpul item Maya dan dia boleh trade item Maya ni untuk contohnya macam ni lah, katakan kita nak dia obtain green award, dia kena kumpulkan carbon capture tag, engineer, reforestation, support dan sebagainya lah. So ini plugin yang ada dalam CDOS yang saya minta Encik Akasha installkan lah sebenarnya awal tahun hari tu. Sebab saya nak tengok macam mana kita boleh apply gamifikasi dalam Moodle. So hari ni kita fokuskan macam mana kita boleh gunakan Stash plugin ni untuk gamify kan kita punya micro credential lah. Saya tak pasti kalau saya kena tunjuk macam mana. Kalau boleh saya rasa better saya share dulu before saya tunjuk. Kalau ada lah keperluan macam mana kita nak add item virtual tersebut lah. So saya rasa better untuk saya share dulu macam mana saya guna Stash plugin tu untuk create gamifikasi dalam micro credential saya. Okay. Ya. Share slide pula. Okay. So slide saya adalah The Race to Zero Carbon tajuknya. Slide ni micro credential ni bukan saya seorang je lah buat, ada rakan-rakan saya di Politeknik Nilai juga yang buat, Munira, Puan Fauzian, Cik Azlan dan Cik Isaizat lah. Okay, so bila kita cakap pasal micro credential ni, benda yang datang dekat kita punya pemikiran ialah mesti ada slide, mesti ada nota, mesti ada video, ada pentaksiran dan sebagainya lah. Kalau kita tengok format perancangan yang polisi bangunkan pun letak requirement berapa banyak video kuliah, berapa banyak latihan kendiri dan sebagainya untuk cukup 40 jam tu lah. So macam mana kita nak buat benda yang asas ni lebih menarik bila pengguna ataupun pelajar go through kita punya micro credential. So kita boleh add, kita boleh menggunakan Stash plugin lah untuk add elemen gamifikasi tu. So ini adalah item Maya yang ada dalam micro credential saya. So ada lebih kurang 14 item. So kalau belah kiri ni adalah setup yang ada dekat CDOS ataupun dekat MC Polisisi lah untuk kita macam mana kita nak letak dia around kita punya micro credential. Contohnya, dalam Stash plugin ni pengguna dia boleh pick up item seperti macam saya letak carbon credit coin dengan green energy token. So bila pengguna go through lesson, yang ni adalah page. Ni material resources page yang ada dekat MC Polisisi tu. So bila dia baca, dia dapat pick up points. Bila dia baca lagi, dia dapat token. So daripada coin dengan token yang dia kumpul ni, bila dia sampai, eventually dia akan sampai dekat satu page yang saya namakan sebagai Carbon Bazaar. Dia boleh trade item ni untuk dapatkan item lain. Contohnya dia perlu kumpulkan wind turbine, dia perlu kumpulkan solar panel. So ini fungsi Stash plugin yang ada dalam MC Polisisi. Nanti saya akan ceritakan kenapa dia kena kumpul wind turbine. Ini adalah tujuan dia. Sebab sambil dia belajar dia kena selesaikan misi lah. Tapi saya nak tunjuk dulu Stash plugin ni fungsi utama dia apa? Fungsi dia ialah untuk membolehkan pengguna collect item Maya dan daripada item Maya tu dia boleh exchange for other items.
So itu fungsi stash plugins yang ada dalam NC Polycc. So kalau kita just guna stash plugin ni begitu saja secara teknikal, benda ni dia takkan nampak menarik lah sebabnya oh okey dia dah kumpul coins, oh okey lepas tu dia trade tapi tak ada tujuan utama. Kenapa dia kena collect benda tu? Buat apa dia collect? Tak boleh ke dia baca je konten yang ada dalam micro credential tersebut. So kita perlukan elemen gamifikasi. So antara elemen gamifikasi yang kita boleh gunakan adalah jalan cerita, tujuan atau misi, ganjaran dan juga progression. Okey, contohnya, so ini adalah model canvas yang saya buat lah before saya dan rakan-rakan bangunkan The Race to Zero Carbon tu. So kita orang fikir dulu, kita nak buat dia macam mana. So first, apa jalan cerita yang kita nak create? So dalam cerita ni kita ada satu masalah, ada carbon crisis. So sebab ada carbon crisis, kita bagi satu role dekat pengguna. Dia akan jadi the hero lah, the hero that will turn the carbon raya city into hijau lokal. A city that is free from carbon emission contohnya. And then apa challenges dia? Apa dia punya behavior, mechanics. So bila dia buat ice breaking activity, dia akan pergi ke topic 1. Daripada topic 1, dia akan go through the subtopics in topic 1. And then dia akan collect all the carbon credits and green energy token. And then dia juga akan trade item sampailah dia boleh settlekan misi tu. So saya ada 2 topik, so saya ada 2 misi lah. Misi pertama untuk reduce climate change impact, misi kedua untuk offset carbon. Okay, so ini adalah elemen gamifikasi lah yang ada dalam micro credential The Race to Zero Carbon. Okay, contoh, kenapa kena ada jalan cerita? Kita nak beri konteks kepada proses pembelajaran. Tak adalah dia cakap okay topik 1 dia akan belajar pasal climate change. And then apa itu carbon footprint. So sambil dia belajar, okay, kalau kita bagi dia backstory, okay, because of this kenapa climate change berlaku. So kita ada masalah satu city ni yang ada masalah pencemaran yang teruk. So kita and then kita libatkan pelajar secara emosi lah. So apa peranan pelajar sementara dia belajar pasal climate change tersebut lah, carbon footprint dan sebagainya. So as along dia go through tu, dia kena selesaikan misi. Okay, so ada 2 misi. This misi dengan atau tujuan diberi arah, memberi arah dan tujuan lah kepada proses pembelajaran pelajar. So dia tahu bila dia belajar topik 1, dia kena selesaikan misi nombor 1. So dalam topik 1, dia kena belajar pasal renewable energy, carbon capture technology, clean transportation, waste management and sustainable infrastructure. And then dia akan settlekan misi 1. Bila dia dah settle misi 1, dia akan diberikan misi kedua. Untuk selesaikan misi kedua, dia kena belajar dulu apa itu green investors, eco governance, zero waste habits, green campuses, green lifestyle dan digital behaviors lah. Okay, ini contoh misi 1. So dalam misi 1, nanti dekat pengenalan saya cakap dengan kita letak satu video lah. Dia kena bina satu hijau sphere facility. Kat mana dia boleh bina hijau sphere facility ni? Dekat Green Exchange Pavilion. So sebelum dia boleh sampai dekat Green Exchange Pavilion, dia kena kumpulkan 3 saintis, 4 solar panel dan 4 wind turbines. Kat mana dia boleh dapatkan ni? Dia boleh dapatkan ni dekat Carbon Bazaar. Okay, bila dia sampai Carbon Bazaar, credit coins dengan dia punya green energy token tu akan digunakan untuk dapatkan item tersebut lah. So ini contoh mission briefing yang saya letak lah dalam micro credential. Saya letak dalam bentuk image dan saya bagi dia preview. Dia kena buat apa. Saya letak satu carbon free dekat sini, satu token free dekat sini. So dia tahu nanti bila dia go through betul-betul lesson contoh macam renewable energy, dia kena collect, dia kena kumpulkan item-item ni. So dia boleh tengok video, dalam video akan audio tak ada Puan Ashkirin, tapi tak apalah, boleh. Dia mungkin tak include sekali kot. Okey, faham. Masa sharing kan. Nak share tu, saya tak silap saya ada kot, dia ada kat situ, dia kena full screen ke, tak silap saya lah. Tapi tak apa, boleh teruskan lah.
Basically video ni tunjukkan apa yang dia kena buat lah, apa masalah yang ada dan apa pelajar kena buat, dan dibantu dengan image lah. Okay, so ini yang berlaku lah. Bila dia dah tengok apa yang dia kena buat, dia dah diberi dengan misi yang dia kena jalankan, so dia akan go to the subtopics yang ada dalam topik satu. So ni contohnya bila dia baca dan dia boleh collect points, dia boleh collect energy token. So akan ada beberapa aktiviti pembelajaran sampailah dia singgah ke Carbon Bazaar ni. Dekat Carbon Bazaar ni, inilah yang berlaku trading tu. Daripada carbon point dengan green energy token tu, pelajar boleh dapatkan the wind turbine, the solar panel, boleh hire scientist. Kalau tak cukup, pelajar kena patah balik, dia kena dapatkan juga secukupnya green energy token dengan carbon credit points tu. And kalau tak cukup, sebenarnya kita boleh setting item-item ni untuk di top up. Kalau saya setting dia sehari kemudian. So esoknya dia kena study lagi sekali, baru dia boleh dapatkan, baru dia boleh collect semula coins dengan token tersebut lah. So kalau item yang rare, saya set 1 minggu. So nanti minggu depan dia kena go through balik, dia kena kumpulkan balik. So sebab dia adalah proses pembelajaran yang bukan singkat lah. Maksudnya kita nak dia ada masa-masa yang dia spend lah settlekan micro credential ni. So bila dia dah ada semua item tu, baru dia boleh sampai ke Green Exchange Pavilion ni. Dia akan tradekan wind turbine tu, solar panel dan scientist tu untuk dapatkan hijau sphere facility. So itu misi yang pertama. So misi yang kedua pula, dia kena collect 4 carbon capture technology, 3 engineers, kena buat 2 reforestation, kena tolong NGO 2 kali. So dekat sini dia kena offset carbon. Kalau dia dapat collect semua ni, dia akan dapat offset carbon. Konsep yang sama, dia kena collect. Saya start dulu dengan apa mission, apa yang dia kena buat untuk misi kedua, untuk topik kedua ni. Saya letak gambar apa yang dia kena kumpul. Bila dia dah selesaikan misi satu, dia akan dapat green orb. So green orb ni jadi salah satu option untuk settlekan misi kedua lah. So dia tak boleh nak lompat lah misi. Okay, and then pelajar akan again do the same thing. Dia akan collect carbon credit coins, dia akan collect green energy token, dia pergi kat Carbon Bazaar, dia akan dapatkan reforestation semua tu. Okay, yang dekat misi kedua ni saya upkan dia punya difficulty level tu sikit je lah. So dekat sini selain daripada carbon credit coin dengan green energy token, dia kena kumpulkan 3 saps. 3 sapling ni untuk reforestation. So saya untuk topik kedua, dalam subtopik yang banyak-banyak tu ada disimpan 3 saplings ni lah untuk dia collect, dan bila dia ada benda tu baru dia boleh buat reforestation. Kiranya untuk dia menanam pokok, dia kena ada anak pokok lah. Konsepnya macam tu lah lebih kurang. And then bila dia dah ada semua keperluan required items untuk misi kedua, dia boleh pergi dekat Green Exchange Pavilion dan dia boleh offsetkan carbon. So bila dia offsetkan carbon, kiranya dia berjaya lah selesaikan masalah pencemaran dekat Carbon Raya tu. So kita ada konsep ganjaran lah, salah satu lagi elemen gamifikasi. Green orb ni, yang ni adalah ganjaran bila misi satu berjaya diselesaikan. Yang badge ni pula adalah ganjaran untuk misi kedua. So this gives motivation lah to students bila dia boleh siapkan sesuatu tugasan atau so selain tu ada sijil, yang ni memang auto dapat bila dah settle the whole, complete the whole micro credential, and badge pun auto dapat lah bila the whole micro credential is completed. Selain daripada badge, kita juga boleh bagi, kita boleh buat ganjaran tu dalam bentuk contoh. Bila dia berjaya jawab kuis topik 2 atau kuis, mana-mana kuis yang kita letak untuk topik kita, kita boleh buat satu page yang kita panggil macam treasure chest. Kiranya kalau dalam kuis tu dia dapat 70%. Treasure chest punya page ni akan unlock lah. Bila dia unlock, dia dapat rare item, contoh macam wind turbine. So dia tak perlu nak dapatkan satu wind turbine ni daripada Carbon Bazaar. At least satu dia dapat free sebab kita reward dia dapat quiz topik 2 tu lebih daripada 70%. Contoh, ini pun antara ganjaran yang kita boleh setkan dalam micro credential. Selain tu kita juga boleh bagi dia banyak-banyak token lah, kiranya sebab dapat jawab quiz tu kita bagi dia banyak green energy token. So dia tak perlu nak rummage through the lessons again, cari satu-satu lagi. Antara yang kita boleh buat lah untuk create the gamification
elemen dalam microcredential kita. Okay, dan kita juga boleh buat macam ni. Great job so far. Katakan kita baru ajar 3 subtopik. Kita rasa macam kita nak motivate student kita. So kita bagi some sort of motivating punya phrases lah. And then kita bagi dia, okay, cuba pick up this point pula. Just to motivate them lah. And then again, bila buat quiz, rewardkan dengan treasure box kalau dia achieve markah yang dikehendaki. Dan in the end, bila dia dapat settlekan misi, kita provide a bit of video lah to celebrate, and then dia boleh pick up dia punya award. Ini pun salah satu ganjaran juga. So ini adalah page yang ada dalam, ini adalah lesson activity yang ada dalam microcredential. So dalam lesson kan kita boleh letak video, kita boleh nota, dan kita boleh next. So antara ni kita boleh letak MCQ question. So bila student jawab dengan betul, kita boleh letak coding stage plugin tu untuk point tu dekat jawapan yang betul. So dia boleh collect juga points inilah. So ini pun a part of macam ganjaran sistem ganjaran lah untuk gamification. And last kali, certificate of completion, which yang akan keluar bila all the activities telah dibuat, automatically certificate of completion ni akan nampak lah oleh pengguna. So dia boleh klik and terus ada dalam bentuk PDF. Okay, the last elemen gamifikasi yang saya letak dalam microcredential di Race to Zero Carbon ni ialah system progression. Satu, saya susun sebab dia baru first time guna, so saya ingat saya tak nak complicatedkan benda lah. So kita susun je aktiviti secara berperingkat. And then kita ada paparan progress, which saya rasa semua microcredential ada progression bar dekat belakang atas kanan tu kan. And then kita menggunakan tetapan restrict access. So bila kita buat aktiviti secara berperingkat, kita tetapkan restriction. Kalau dah buat aktiviti pertama, baru boleh akses aktiviti kedua. Kalau buat aktiviti kedua, baru boleh akses aktiviti ketiga. Selain daripada tu, ada saya guna function atau setting high. Maksudnya takkan nampak pun aktiviti seterusnya tu selagi tak lepas. So maksudnya student tak tahu ada berapa banyak aktiviti yang ada. Saja macam elemen surprise lah. Nak create surprise element tu macam tak tahu apa akan jadi. Contohnya lah. And then kita boleh tetapkan juga berapa banyak. Contoh kalau kita guna H5P. Kita nak student dapat grade yang macam mana, completion yang macam mana, maybe 50%, kalau quiz 70%, maybe 80%, ikutlah, ikut kesesuaian ataupun level yang ditetapkan untuk microcredential tu. Ada target audience kita nak letak beginner punya level, so kita letak dia supaya mudah dicapai lah. Ada maybe untuk advance punya level, so maybe kena tinggi sikit lah markah yang kena dicapai tu. So ini sistem progression lah. Contohnya macam ni lah, vision progress. Sebab kita menggunakan stage plugin, so user boleh tengok lah dia dah kumpul apa. Contohnya macam pelajar ni, dia dah berjaya settlekan 2 misi and dia ada extra energy token lah sebenarnya. Sebab dia dah dapat ni achieve misi kedua dan dapat award yang misi kedua, dan ini misi yang pertama. Dan dia dapat green sphere facility tu dekat sini, hijau sphere facility. Saya juga letak leaderboards, tapi leaderboards dekat sini dia cuma menunjukkan berapa banyak bilangan item yang berjaya dikumpul lah. So dia tak berapa sebab tak ada sistem pemakahan dekat sini. Kalau boleh letak sistem pemakahan lagi cun lah. Nanti saya dikit-dikit lagi lah untuk leaderboards ni. Tapi for now macam ni dululah. At least bila student nampak nama dia kat sini boleh jadi macam motivating elemen atau factor jugalah untuk diorang. And then ini kita tetapkan berapa grade untuk lepas. Okay, contoh macam prior knowledge check ni dia tak ada lah, tapi contoh ni personality quiz ni untuk ice breaking. Konsepnya saya nak tunjuk gambar rajanya ni je. And then ini adalah progression sebenarnya. Sebenarnya bila masuk dalam MC Race to Zero Carbon, the first thing yang pengguna nampak hanyalah yang belah kiri ni je. Getting started ni, video ni, overview, prior knowledge check and personality quiz. Bila pengguna dah selesaikan semua aktiviti ni, barulah mission brief ni keluar. Baru mission pertama tu punya arahan tu keluar. Macam ni. Dan bila dia dah tengok mission brief ni betul-betul, barulah topik satu ni keluar. Tapi yang keluar hanyalah climate change and carbon footprint sahaja. Dah selesai carbon change and carbon footprint,
baru keluar aktiviti lain. Ni yang maksud saya sequential lah. Sebab saya tak nak complicatedkan benda sangat. Saya just buat dia macam ni dululah as a first time untuk stage plugin tersebut. Okay. Okay, ini adalah ni yang sama yang macam saya nak explain. Memang tak ada sound. So kalau bila dia tekan, memang nampak getting started je dulu. Kalau bila dia first masuk tu, bila dia start, baru keluar topik satu ni dengan yang atas ni mission brief lah. Okay, so macam mana saya susun perjalanan, sekiranya macam mana saya susun micro credential saya supaya saya boleh guna elemen gamification ni. So ini dia punya the whole structure of the micro credential. Start dengan overview. Lepas tu kita ada prior knowledge check sebab kita nak tengok before and after sebenarnya. Before macam mana. And then ada personality quiz as an ice breaking activity. Then mission brief untuk misi pertama. And then ini adalah subtopik pertama, climate change and carbon footprint. And then ini subtopik kedua, global climate agreements, and then ada waste management. And then ini adalah a bit of a reward. And then renewable energy, carbon capture technology, clean transportation, sustainable infrastructure. Okay, untuk aktiviti yang subtopik ni, dia tak adalah semuanya video, tak adalah semuanya lesson atau page. Ada yang kita, macam kawan saya untuk waste management ni, dia buat H5P. Maksudnya sambil dia self-check dia punya pengetahuan, dia belajar juga at the same time. So kita boleh je olah kita punya micro credential tu macam tu lah. Sambil belajar, sambil jawab, sambil menguji kendiri student punya tu. That's why bila dia jaya, sebab waste management ni sebab dia H5P. Kita set dulu 50% je dulu sebab baru try kan untuk guna gamification ni. So bila dia lepas tu pun kita reward dia jugalah dekat treasure board ni. Dia dapat something out of dia punya achievement dekat H5P tu punya activity. And then dia akan jumpa carbon bazaar. Bila dia dah settle sampai sustainable infrastructure, dia akan unlock carbon bazaar punya page. Dekat situ dia boleh trade carbon point dengan green energy token tadi dengan scientist ke, dengan wind turbine ke, dengan solar panel ke dan sebagainya. Dan dia akan nampak sebenarnya kalau student buat betul-betul sebenarnya dia akan nampak dia tak cukup carbon point dengan green energy token dekat sini. Melainkan dia the next day tu dia repeat balik dia punya lesson, activity and dia collect more. Dan masa tu baru dia boleh cukup. Which is tak ada masalah pun sebenarnya. Dia boleh je bila dia pergi je kat carbon bazaar dia dah automatically unlock quiz topik 1. So bila dia dapat 70% dalam quiz topik 1, dia akan unlock treasure vault dulu. So selagi dia tak dapat 70%, dia tak akan dapat unlock treasure vault 2 ni lah. Treasure vault 1 ni sebenarnya, tu saya tulis ni. Okay, and then dekat sini dia akan dapat rare item dan dia akan dapat more carbon coins dengan green energy token. So dia sebenarnya boleh je patah balik ke carbon bazaar dan dapatkan required items yang diperlukan untuk green exchange pavilion tu. So dekat Green Exchange Pavilion ni lah berlakunya misi, penyelesaian misi untuk topik 1. And then kita akan cakap kat dia congrats. Time ni dekat mission accomplished ni kita akan bagi dia badge lah. Badge yang pertama ataupun the Green Pop Award tu. And then kita bagi dia misi yang kedua. Dan konsep yang sama, dia akan go through all the lessons. Dia akan dapat treasure chest, kita akan reward dia. Dan dia proceed with learning, kumpul lagi coins and kumpul lagi token, the tree sapling sampai dia reach carbon bazaar. And dekat situ dia kena dapatkan balik required items yang diperlukan untuk selesaikan misi kedua dekat Green Exchange Pavilion. And then lastly, dia berjaya settlekan kedua-dua misi, kiranya dia berjaya settlekan the whole micro credential lah. And then kita recap sikit, kita letak notes semua dekat bahagian sini. Dekat recap and highlights ni. Kita ada summary dalam bentuk ebook. Ebook yang ada dalam CDOS, dalam MC Polisisi lah, bukannya PDF kan. Kita ada juga slides. And certificate and feedback form semua dekat recap and highlights. Okay, so technically dalam micro credential ni ada 2 main topics. Ada 5 subtopik untuk topik 1, 5 subtopik untuk topik 2. The whole aim is to provide students the understanding towards net zero carbon emission. So apa yang kita boleh buat, teknologi apa yang ada untuk zero carbon dan
culture dari segi macam mana government boleh function in helping ataupun in moving to zero carbon emission lah. Dari segi dekat rumah kita boleh instill zero waste habit. Dekat for education kita ada green campuses dan sebagainya. So ini dia punya contoh struktur untuk topik pertama. Macam saya cakap tadi, getting started. Lepas getting started settle, mission brief akan keluar. Lepas mission brief keluar, topik satu akan keluar. So dalam topik satu ini susunan dia. Okay, macam ni saya guna lesson. Yang ni page, yang ni H5P. Treasure box saya guna page. Again saya guna lesson. Ada page, ada H5P lagi, ada yang ni saya guna HTML page. Maksudnya page tu buka luar, kita save as, lepas tu kita masukkan dalam MCQCC and then kita reward student and then dia boleh jumpa carbon bazaar and then kita uji dia. Quiz topik 1 ni akan tanya pasal the whole 5 subtopik yang ada lah dalam topik 1 and then last sekali dia akan settle yang pertama. So basically secara asasnya itulah dia micro credential the race to zero carbon yang menggunakan plugin gamifikasi yang dipanggil Stash plugin. So kalau nak saya jemput semua orang lah untuk join micro credential ni, tengok dan boleh bagi komen lah mana-mana yang maybe kita tak perasan tu. Slide saya sampai sini je Encik Akasha. Kita open ke macam mana? Nak cerita benda lain pula ke macam mana? Saya rasa kita punya penonton pun agak ramai lah, 63 saya nampak ni dalam senarai peserta. So saya boleh ke saya open untuk ni? Saya boleh je. Ada. Boleh, sila. Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya Puan, yang YouTube tadi tu Puan buat juga ke? Betul, yang YouTube yang mission brief semua tu ke? Ya. Betul, kalau yang tu buat guna AI. Apa soalannya Puan? Terpotong. Tak ada, soalannya kita nak tahu tu buat ke ataupun ambil daripada yang dah siap. Tak, yang tu saya kagum. Kalau yang tu video simple je, kita suruh view 3 tu kan free kan, satu hari 3 kali kan. Buatlah sikit-sikit, lepas tu mergekan dekat dalam CapCut. Gitu je lah. Sebab ya kita nak bagi briefing kan kat student, so kenalah macam ada penuh macam interaktif sikit untuk student. Macam tu lah. Boleh share tak apa kata prompt tu? Boleh, cuma prompt-nya spesifik kepada masalah karbon raya ni lah. Tapi macam saya nampak prompt tu nampak clean lah, nampak clean. So mungkin boleh share, mungkin tak share yang prompt yang dalam MC ni, mungkin satu macam orang kata contoh lah kan, mungkin kita boleh share dengan rakan-rakan kan. Daripada situ mungkin kita boleh ubah suai lah mengikut keperluan kan. Faham, boleh. Ada cara bina prompt. Cara bina prompt. Untuk makluman semua, tim Puan Nur Asyarikiri ni merupakan tim video AI juga. Jadi kalau tu boleh lah. Ada tutup. Kita promote lah, benda baik kita promote lah kan. Okay. Sebelum mungkin ada soalan daripada peserta bengkel, saya pun ada soalan juga. Saya nak belajar juga. Saya tengok maksudnya dia ada 2 layer lah. Maksudnya peserta kena collect coin dulu. Lepas dapat collect coin baru dia exchange kan. Betul. Exchange barang untuk maksudnya dengan duit tu lah dia boleh upah saintis ke beli barang ataupun beli barang untuk nak bina tu lah, apa tadi apa benda tadi yang dia punya plan tu kan. Jadi lepas tu barulah sampai kat maksudnya kat vault tu lah, kat apa treasure vault tu ataupun treasure betul kan? Treasure vault kan? Treasure vault tu reward punya page di dekat Green Exchange Pavilion atau Carbon Bazaar tu. Carbon Bazaar untuk dia, the first layer Carbon Bazaar.
Dia trade coin dengan energy token dekat situ untuk dapatkan saintis tu. And then dekat green exchange, saintis tu turbine semua tu baru dapat facility hijau tu. Oh, so maksudnya bila dah dapat saintis, lepas tu peralatan, barulah buat macam plan apa apa saya nama carbon hijau apa? Hijau sphere facility. Hijau sphere facility. Jadi so dia macam maksudnya setiap item coin tu adakah puan set dia unlimited? Sebab saya kan kita bila dah set macam kita ambil quiz tu kan banyak kali kita maksudnya dia puan set tu coin tu unlimited ke ataupun ada certain limited threshold ke yang kita set? Untuk yang carbon coins dengan green energy token dia unlimited. Kiranya sebab kita nak encourage student revisit balik lesson tu, tapi dia akan top up balik the next day. Dia takkan top up immediately. Kiranya kalau hari ni dah belajar, kena belajar esok. Kalau tak cukup lah kan, kena belajar esok pula untuk kumpul balik. Untuk coins dengan token. Tapi untuk saintis solar panel dengan wind turbines, yang ni memang ada dekat Carbon Bazaar atau dekat Treasure Vault. Tapi dekat Treasure Vault pun ada satu je. Dia takkan letak 4-4 lah, sebab kalau tak mudah lah untuk student. Dia takkan pergi Carbon Bazaar untuk trade, untuk kumpul untuk trade dia punya coins dengan token. Dia akan terus pergi Green Exchange untuk settlekan misi tersebut. So apa yang saya buat dekat Treasure Vault, dia akan jadi unlimited, tapi dia boleh top up sekali je dalam masa seminggu. Kiranya kalau dia nak juga solar panel tu, dia tak nak collect coins dengan token, dia tak boleh nak buat macam tu lah. Dia boleh sebab dia hanya akan dapat satu. Kalau dia nak 4 solar panel, katakan ada dekat Treasure Vault tu ada 1 solar panel, dia kena tunggu 4 minggu lah, sebab seminggu kena collect 1. Lepas tu minggu dia collect 1. Dia kena buat 4 minggu macam tu baru dia boleh dapat 4. Itu pun kalau solar panel lah, sebab saya tak letak 3 as rare items dalam Treasure Vault. Nak tak nak, student kena go through the lessons, kena collect the coins, kena collect the tokens, kena buat exchange dekat Carbon Bazaar, dapatkan 3 saintis, 4 solar panel, 4 wind turbines. Kalau bila dia bernasib baik, salah satu solar panel, salah satu wind turbine tu dia dapat daripada Treasure Vault lah, so dia kena dapatkan 3 lah. Dan dia kena settlekan misi. So kita boleh set dekat dalam stash plugin tu macam tu lah. Yang kita boleh set juga kalau satu student dah dapat hijau sphere facility, student lain tak boleh. Kiranya student tu je yang berjaya. Yang tu saya tak buat lagi lah macam tu. Tu for the next time kot kita nak tengok apa aktiviti yang sesuai. Kalau nak buat macam maksudnya student berlumba untuk dapatkan satu. Pun kita boleh setting juga guna stash plugin. Tapi yang ni kita buat memang misi tu untuk setiap student yang belajar. So dia settlekan, dia dapat award tu. So stash plugin tu boleh set macam tu. Jawab ke soalan Cik Akasha? Menjawab. Tapi cuma saya kenapa kena tunggu sampai seminggu supaya dia boleh go forward lah. Maksudnya go forward sampai sampai habis lah dia punya MC. Tapi kalau dia nak lebih banyak item tu, dia kena tunggu seminggu baru boleh ni lah. Yang seminggu tu untuk yang rare item je Cik Akasha, yang ni macam solar panel atau wind turbine, satu je. Kalau coins dengan energy token sehari. Saya nak dia kejar coins dengan token tu supaya dia boleh buat trading dekat Carbon Bazaar. Yalah, sebab saya nampak setting tu kita boleh set dia 1 saat pun boleh. Jadi betul. Maksudnya so supaya dia boleh kuat sebanyak mungkin, kemudian baru boleh collect rare item. So ada apa lagi soalan daripada the floor? Ada kat sini? Ada yang tanya? Ada tanya? Terima kasih. Dengar ke? Dengar. Assalamualaikum Puan Rashikin. Salam. Tahniah, satu apps yang sangat bagus lah. Cuma mungkin saya tertinggal info macam mana
nak attach dengan stash plugin tu. Memang kita tak tunjuk pun tadi. Sebabnya saya dah add. Sebenarnya saya masih lagi tertanya-tanya lah. Sebab kita masih, saya setakat yang saya belajar ni, kita semua functions, features tu dalam micro credential tu macam tak jumpa lagi stash plugin tu. Okay. Adakah dia dalam MC ataupun synchronize dengan apps lain? Okay, terima kasih Puai. Okay, baik. Terima kasih Puan atas soalannya. Sebab kita tak tunjuk. Sebab dia macam ni, mula-mula plugin ni tak ada. So Encik Akasha yang tolong installkan dalam CDOS dan juga dalam micro credential. So untuk add sebenarnya, mari saya share screen dan saya tunjukkan. Okay, dia ada dekat adder block ni, bawah ni. Macam kita add kita punya completion progress ni kan. Pergi je dekat adder block tu, klik dan cari stash. Kalau saya cari kat sini memang tak adalah sebab saya dah select dia. Katakan saya pergi dekat MC saya yang lain. Ambil yang ni, statistics. So, kita pergi dekat adder block dan cari huruf S. Stash yang ni. So klik je stash tu dan dia akan keluar dekat sini, bawah sini, sini. Dan kita boleh set up lah dekat situ stash items tu. So untuk set up senang saja, klik je set up dan kita klik je item. Kita kena adalah item tu dulu apa dia. So katakan saya nak carbon credit coins kan, saya kata nama dia carbon credit coins. Kalau dia adalah scarce item ni yang saya cakap, kalau kita buat ni, maksudnya kalau student dah dapat, satu student dapat, student lain takkan dapat. Tapi saya tak tik lah yang ni. And then kita masukkan gambar lah ikon yang sesuai. Katakan kita ambil lah yang ada dekat Google untuk example. So coins icon. Okay, let's see this one. So image that. And then direct di sini. Okay, so kita save changes. Okay, so ada dekat sini lah, dah ada satu. So cantiknya kalau kita ada background yang transparent lah. Ya saya? Puan, boleh tunjuk sekali lagi tak? Macam laju sangat tadi. Oh ya, okay, baik semula Sebab dia orang tengah buat juga ni dalam Dewan. Okay. Baik, saya cancelkan sekejap. Pergi dekat adder block tadi tu dah berjaya jumpa stash plugin belum? Belum jumpa. Kebanyakan kata tak jumpa lagi. Oh ya? Okay, sekejap. Saya buang dulu, lepas tu kita add semula. Okay, kita start semula. Adder block. Okay. Dia dekat stash. Bawah section links. Okay. Jumpa tak? Okay. Dia kena on edit mode. Edit mode baru dia nampak. Betul. Kena edit mode on edit mode. On edit mode tapi bawah tu add. Kalau tak on edit mode memang tak ada adder block tu. Kita kena jadi ni. Betul Encik Akasha betul. And then tekan and then cari stash. Okay. So dia punya blog tu Puan Asha, dia punya ni itu je lah kan, dia kena setting dekat setting je lah kan. Betul, dia memang satu ni je, keluarkan yang ni dan kita boleh set dah semua item tersebut dekat setup ni. Setup pula, setting pula, sorry. Setup. Sama je. So kat setup tu kita add item kan? Betul, dekat setup ni kita boleh add item. Okay, nanti kosong kan, tekan je add item ni, namakan je item tu item A katakan, lepas tu masukkan je gambar untuk item tersebut. Macam tu. So kalau lepas tu yang nak trade tu kat mana, yang trade tu saya dah halang, kita ada masa lagi kan Puan, tak apa kan? Boleh. Katakan saya kita sebenarnya
Saya sebenarnya nak ajar dia orang tapi dia orang lebih tadi fokus kan dia punya tu. Jadi itulah kita ambil peluang lah. Boleh je. Okay, and then kita save changes. Semua dah sampai sini? Okay. Okay, tadi Encik Akasha tanya kat mana nak trade. Senang je, tekan je trade ni. Trade. So apa yang kita nak trade? So kita tekan add trade widget lah. So kita nak apa? Item apa yang ada? Kita ada item A je lah. Setakat ni kita ada item A je. So saya patah balik lah dekat saya punya list to zero carbon banyak sikit. So kita boleh tengok-tengok dekat situ. Kalau nak direct trade center ni pun boleh juga. Tak ada masalah kalau nak trade. Dia ke sorry ini bukan. Ini untuk function lain. Kalau tak silap saya antara user nak trade apa-apa hal, apa-apa item. Itu tak explore lagi. Okay, contohnya macam ni. Okay, items, trade, tekan je trade ni. Kita ada items untuk add. Trade ni untuk add a trade widget. Okay, kalau kita add a trade widget ni, okay, katakan nak solar panel. Kan katakan nak solar panel. So dia gain, maksudnya ni boleh tukar sebenarnya ayat-ayat dia. Saya dapat apa, I will have apa. So gain maksudnya dia akan dapat apa, dia akan dapat solar panel. So dan dia akan hilang apa, dia akan hilang carbon credit coin katakan. And dia juga akan hilang maybe green energy token. Ikutlah, kita boleh set satu item, kita boleh set dua item, tak ada masalah. Dan berapa banyak yang diperlukan? 1 carbon coin, 1 energy token, 10 carbon coin, 10 energy token. Kalau 10 of each, kenalah letak cukup. Jangan tak letak cukup pula dalam lesson tu. Kesianlah student nanti dia study dia tak dapat cukup, dia tak dapat nak dapat solar panel. So kita kena plan jugalah quantity yang kita akan letak dalam lesson kita tu. So ini contoh dia. Dan kita save changes. Katakan save changes. Kan jadi macam ni. Mana nak carbon plan? Okay, ni je. Okay. So setakat ni okay ke semua? Okey Puan, ada pertanyaan ni daripada peserta dalam ni. Dia tanya berapa lama explore benda ni? Saya suruh Encik Akasha install rasa awal tahun hari tu. Kan Encik Akasha kan? Install awal sampai saya lupa lah. Itu nasib baik. Nasib baik Pak Syakir minta saya buat backup. Jadi saya ini saya macam saya install ni hari tu. Tapi jadi kalau tapi sebab ada 5 orang nak ikutkan lagi memang saya suruh install awal tahun. Tapi saya tak adalah mula buat awal tahun. Masa awal tahun tu planning je. Lepas tu busy. Lepas tu cuti sen. Masa cuti sen dah tengok sikit-sikit. Lepas tu bagi-bagikan kerja dalam sebulan macam tu je lah. Kita tengok dia punya flow. Berapa banyak student ada masalah ke tak. So tapi memang kena fokus jugalah. Letak masa yang buat dia saja. Kalau buat santai-santai, saya rasa 3-4 bulan saya tidak dapat. Okay, Puan. Saya rasa kan kita punya rakan-rakan kat sini nak cubalah. Cuba bagi satu senario lah yang senang kan. Kita ni berada di Kuala Terengganu. Jadi apa use case yang sesuai lah kita buat. Okay. Yang kata siap sekejap je. Kau tu nak explore kan. Okay, kiranya maybe semua orang boleh create satu situasi dululah. Maksudnya apa ada masalah dekat Terengganu. Okay, maybe katakan apa tu benteng laut. Hakisan di pantai kan. So dia macam jatuh. So apa yang kita boleh ajar dekat student pasal hakisan pantai. Maybe sebab apa berlaku hakisan pantai. So bila dia belajar apa dia boleh kumpul. Contoh. Ini betul-betul environmental. Mudah lah. Pandai pula kita yang suka. Okay. Mudah yang orang kata dalam setengah jam boleh siap lah. Alright, baiklah. Okay. Boleh ke Puan?
nak kena ada kandungan ke atau kita just nak letak misi je? Maksudnya konten pembelajaran tu tak kisah, kita nak fokus pada jalan cerita dengan misi je. Kita konten tu tak payah sangat, maksudnya supaya dia boleh buat macam dia boleh collect coin, lepas tu dia boleh trade, lepas tu dia dah. Okey. Baiklah. Okey, kalau Puan Aisyah ada, tapi saya ada ni sebab saya dah duk menelaah Puan punya MC ni semalam sampai ngantuk-ngantuk, tapi pun rasanya tak faham sangat. Tapi saya boleh contohlah, mungkin rakan-rakan kat sini pun boleh tuan-tuan yang kat sini, tuan-tuan dan puan-puan yang kat sini pun boleh kembangkan idea. Saya macam ni, pergi contohnya kita melawat kan, kita kat Terengganu ni pergi kat jawatan tu, waktu pergi kat pantai. So dia ada 2 checkpoint. Setiap checkpoint tu dia boleh collect coin lah kan. So bila dah sampai satu checkpoint, so dia collect dan masuk ke checkpoint 2, dia collect sampai checkpoint terakhir, dia trade, beli kerupuk leko dah. Boleh. Okay. Boleh juga, ataupun maybe in the end dia boleh buat kerupuk leko ke, dia perlukan ikan, tepung. Boleh ice cream ke? Dia boleh. Dia celak tepung ke? Nanti in the end dia dapat kerupuk leko. Boleh? Saya rasa mudah yang tu. So macam mana tu Cik Akasha nak tunjuk dekat course yang baru ke macam mana? Bolehlah ke kita tunjukkan rangka-rangka. Nanti sebab kita buat rakaman ni, nanti bila tu kita boleh sharekan balik. So malam atau petang kan lepas ni bolehlah dia orang try kan waktu malam kan. Tak adalah sesi belah malam. Oops, cakap dalam ni kan. Okey, cuba sebab saya pun sebenarnya dah pagi-pagi tadi saya dah WhatsApp lah Puan ni. Macam mana dia buat macam ni sebab saya duk try tak jadi kan. Mungkin sebab saya tengok Puan Aisyah pun ada masa lagi. So boleh demo tak buat? Demo sikit lah. Okey, kita demo tadi nak buat keropok leko, kita perlukan item apa tu untuk dia buat keropok leko? So first kita mestilah ada keropok leko punya item, betul tak? So kita katakan kita nak keropok leko, ada tak orang letak keropok leko item? Ikan lah, collect ikan lah, pancing ikan. Nak pancing ikan? Itu diperlukan kalau dia nak buat keropok leko, betul? Ni dia beli kan? Tak, yang ni hasil kan? Hasil kan? Okey. Saya follow je. Okay. So first kita kena ada apa yang dia nak. Dia probably, katakan dia nak keropok leko, final item yang dia nak achieve ialah keropok leko. So katakan kita ambil lah gambar keropok leko ni sebagai dia punya item. The save. Okay, so apa yang kita perlukan? Ikan. So dia nak kena fishing lah Fishing icon. Maybe yang ni put instrument. Okay, so save image. Fish. Kita save. Right, and then so sekarang kita dah ada fish, kita ada keropok leko. Selain daripada fish, kita perlukan apa lagi Encik Akasha? Nak buat keropok leko. Tepung. Sebab saya kerti tahu makan dia. Okay, kita ambil yang inilah katakan. Saya ambil gambar dekat Google, tapi kalau tuan-puan nak create gambar sendiri dekat Canva semua boleh, tapi sebab kita nak cepat kan, so kita ambil yang sini lah kan, tunggu saya, kita satu-satu yang comel, ambil masa pula. Okay, and then mesin mesin perlu ke? Tak payah. Tak perlu. Ke dah cukup 2 item tu dulu untuk kita ni. Ya, 2 item, 2 checkpoint. 2 checkpoint, okey. Maksudnya kita buat 2 topik lah kat situ kan. Okey, faham. Alright, boleh. Per item ni pun kita kena create kan berdasarkan checkpoint tu kan.
Okay, tak apa. Kita buat macam ni. Kita boleh buat dia collect tepung, dia dapatkan ikan, dia buat keropok lekor. And then yang topik kedua, kita suruh dia jual keropok lekor tu. So maksudnya maybe dia dapat duit lah. In the end dia dapat duit. Macam tu lah. Banyaklah duit dia. So kita Dia boleh ulang-ulang lah ni. Dia boleh ulang-ulang lah. boleh. Kita ikut setting kita lah. Okay. Ataupun maybe dia kena ada kedai lah, food shop untuk jual dia punya keropok lekor. Okay, kita try dengan ikonnya ni dulu. Okay, saya share dekat skrin apa ikon yang kita ada. Okay. So kita try buat dia punya pathway lah, instruction gamification pathway. So dia memancing, dia dapat ikan, and then dia kena collect tepung, and then dia akan dapat keropok lekor. Dia akan, kita boleh lagi elaborate lah, tapi kita buat yang simple-simple dulu lah kan. So 3 ni, and then katakan simple dulu. Tak nampak flow dia kan. Okay, so ini topik 1. Katakan ataupun misi 1 lah. Okay. Misi dia dapatkan ikan dan tepung untuk buat keropok lekor. And then kita ada misi 2. Dia dah ada keropok lekor. So dia maybe kena cari, dia kena ada kedai, macam mana nak cakap yang ni, in the end dia akan dapat duit lah. Maybe dia kena cari agent ke, apa yang sesuai. Ada rakan-rakan yang boleh bantu. So, kena ada kedai, pembeli lah. Kan, kena ada pembeli lah. Kan? Cari pelanggan. Betul. Sekejap. Katakan. Ada troli tu. Okay lah, macho sikit. Kononnya. Okay, so misi kedua, and then in the end dia dapat duit. Macam ni lah, kita buat macam ni. Semua setakat ni okay? Okay kah? Alright. So, okay, so kita pergi semula dekat kita punya MC Polisisi. Kita cuba create kita punya ni. Okay, sementara tu kita biarkan ke situ. So saya create course lah. Kita nak guna yang plugin stage gamification Cik Akasha ni punya course pagi tadi ke course baru Cik Akasha? Nak guna yang tu? Boleh je. Tukar je kan? Sebab dah macam dah ada. Macam dah ada lah, tapi tak berapa mantap, tak power lah macam puan punya. Tak adalah, yang tu baru buat pagi tadi memanglah kalau saya pun berapa je yang boleh dapat dalam masa sebentar ini. Ini pun ambil masa juga. Okay, macam mana ya? Alah saya klik baru lah, saya tak nak kacau ini. Boleh. Okay, sekejap ya, saya share. Okay, so katakan misi keropok lekor. Rujuk. Kan? Kita pun yang mana-mana tersuai. Jadi satu lagi. And then kita save and display. Okay,
So sekarang kita dah ada kat sini, katakan yang ni adalah topik 1. So dia maybe kena belajar pasal let's say kita nak guna page lah, kita guna page dia dulu sebab lesson nak kena create beberapa page nanti lambat kan. Katakan pertama dia nak belajar spesies ikan. Saya tak tahu ni je yang saya fikir sebab dia nak kena tangkap ikan, so belajar pasal spesies ikan lah kot. Okay, and then dia akan belajar ikan ada banyak spesies. Okay. So kita save yang ni dulu. Okay, and then kita add kita punya stash. Okay, kita add kita punya stash. Kita record. Slow sikit. Okay, baik. Don't worry. Baik. Don't worry, kita record. Okay, setakat ni masing-masing boleh buat topik 1 dengan spesies ikan. Ambil yang page tu. Okay, and then dekat setup kita kena add item kita dululah. Okay, yang ni sebab kita nak suruh dia dapatkan ikan, so let's say kita suruh dia dapatkan ikan dululah. Fish contohnya. Okay, lepas tu kita masukkan fish icon dalam ni. Drag je macam ni. Okay, lepas tu kita save. Changes. Okay, setakat ni okay? Alright. So, bila dekat stash punya setup tu kan, dekat item punya setup tu nampak pensel kan? Tekan dekat pensel tu. Okay, sorry. Bukan kat sini. Silap, bukan tekan pensel, tekan tambah. Tekan tambah tu akan keluar macam ni. General. Okay, boleh? So, location dia ialah tadi kita dekat spesies ikan kan. So kita letak je lah topik 1 spesies lah kan. Ikan kan. Okay. Kita boleh letak sini unlimited. Okay. And then kita boleh letak macam saya tadi, macam saya cerita saya letak 1 hari. So saya letaklah 1 hari kat sini. Nak letak minit pun tak ada masalah. Second pun boleh, tak ada masalah. Letak minit pun boleh. So kita save changes. Okay. So ini location yang pertama. Topik 1 spesies ikan. Kalau kita klik akan keluar sini. Kita boleh tukar. Macam saya tak tukar lah sebab saya tak rajin. Kalau nak tulis bahasa Melayu boleh ambil lah saya. Contoh. Pun boleh tukar. And then kita copy yang ni. Yang ni yang dia punya coding. Okay, kita dah copy. Kita Ctrl C and then tutup. Ambil lah saya. Okay. Yang bawah ni. Right. And then saya nak tuan-puan pergi semula dekat fish depan. Dekat spesies ikan tu. Okay. And then pergi kat setting. Okay. Ni kan ikan ada banyak spesies kan. Cuba pastekan kod tadi dekat situ. Boleh? Kopi Macam mana ada pertanyaan Puan, macam mana Puan kopi kod tu tadi, boleh tunjuk balik tak? Oh okey, boleh. Kejap ya, kita parah balik. Okey. Dekat okey ni. Okey, semua orang ada dekat list of items ni tak? Okey, tekan location tu. Tekan tu. Dia akan keluar macam ni. Okey, lepas tu highlightkan dia guna mouse. Tekan Ctrl C ataupun right click copy. Right click copy. Dia saya tak tahu kenapa dekat screen dia tak keluar yang bila saya right click lah, tapi technically boleh tekan Ctrl C atau boleh right click pilih copy. Ctrl C je. Ctrl A all, Ctrl C. Location kena add lah kat dia punya topik. Okay,
Boleh ke? Tadi dah berjaya add belum? Okey, kita boleh add lagi Okey, tekan ni. Katakan kita ada location baru. Dia tak ada, kita tak ada location lagi. Dia kosong lah. Okey, tekan tambah. Tekan tambah. Tekan tambah. Okey, keluar tak add new location macam ni? Okey, keluarkan. Okey, katakan kita ada tempat kedua untuk dia jumpa ikan. Topik satu, nanti kita create lagi satu page. Kita kata ikan emas. Contoh. Okey. Location ni? Ni dekat location. Boleh? Okay. Tekan save changes. Okay. Saya save changes dulu, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan. So sekarang ni ikan ni ada dua lokasi. Okay. Satu ikan emas, satu spesies ikan. Ini paket tracer. Satu tempat tu katakan dah baca, dia dah baca. Dia dah baca pasal sini. Ni dah. Kena pergi setting. Wah, coding ni sini. Okey. Sebab dia kena pakai page, dia tak pakai URL. Jadi kita add je lah. Kalau nak jadi kan dia keluar ni, nanti dia keluar. Saya rasa tak payah ni, nanti dia Tak payah. Saya rasa puan teruskan, tak apa, nanti saya assist dia orang. Saya nanti apa sebab dia record kan, nanti kita ulang balik. Okay. Baik. Alright, so untuk yang lain kita teruskan. So sekarang kita ada fish dekat untuk dua lokasi, ikan emas and then dekat spesies ikan. Okay, untuk pengetahuan semua, bila dia satu location ni, satu coding untuk satu kali ambil saja. Katakan dekat spesies ikan tu, kita nak letak 3 kali dia jumpa ikan. So kita kena buat 3 coding yang berbeza. Contoh jadi kita ada satu T1 spesies ikan satu. So sekarang kita nak tambah dekat topik satu spesies ikan 2. Maksudnya ikan yang kedua. Okay, kita buat minute, kita save changes. Okay, so dah ada 2 ikan dekat sini. And then kita ada, kalau dah nampak, dan kita boleh je terus add tepung dan keropok lekor. Tapi tak apa, kita go satu-satu. Kita pergi spesies ikan dulu. Sebab tadi kita nak ikan ada banyak spesies. Okay, yang ni dia punya, sebab saya dah tukar perkataan ni tadi, saya kena pergi balik dekat sana. Sekejap ya. Okay, spesies ikan. Inilah saya. Okay. Nanti saya pun nak belajar ni. Okay. Nanti lepas ni. So, and then kita try pergi ke sini semula. Pergi dekat setting and so try save and display. So dia akan jadi macam ni. Ikan ada banyak spesies, ambillah saya. Boleh? Semua? Okay. Boleh. Okay, so ikan ada banyak spesies, ambillah saya. Okay, kan tadi kita ada 2 kan? Kita tak boleh copy coding yang sama. Walaupun dia akan keluar, tapi dia akan hilang nanti. Kita tak boleh buat macam katakan kita letak 2 ikan kan? Tak boleh. Dia mestilah stash drop coding yang berbeza. Tu sebab tadi dekat setup. Setiap page kena satu coding je. Macam tu Dan kalau ada banyak item kena berbeza. Kalau ada banyak, kalau kita nak dia pick banyak-banyak kena ada berbeza coding juga. Kena ada banyak page lah. Betul. Betul kalau
boleh je buat ke bawah. Even ke bawah tu pun contohnya dia Boleh. Tapi kita maksudnya ikan tak boleh sama lah codingnya. Ya, Ikan benar. kembung, ikan selayang, ikan mayung. Gambar boleh sama tapi alamat kena berbeza. So kena tetapkan dekat sini lah. Dekat sini tu sebab ada, kalau kita kata nak letak 2 kali ikan, ada kod 1, kod 2. Kalau 10, sampai 10 lah. Dekat situ lah yang dia punya cabaran utama dia, especially untuk coins dengan tokens lah, sebab kita nak ada banyak kan. Tapi kalau rare item tu dia simple sajalah. Okay, so kita dah ada fish. So sekarang kita ada ikan emas. Biar saya copy dulu benda ni. Copy. And then kita pergi ke topik 1 semula. Katakan kita nak create activity untuk ikan emas. Kita buat page lagi sekali lah. Okay. Sebab page simple sikit, kalau lesson nak kena set up dia punya page banyak-banyak takut ambil masa. Okay, ni tajuk dia ikan emas. So dalam ni kita letaklah video pasal ikan emas, kenalan pasal ikan emas dan sebagainya. In the end, kita letaklah stage drop ni. So dia dah study, dia dah tengok video, last kali don't forget to collect your fish. Katakan. So kita letak coding ni dan kita display. So akan ada yang ni. So sekarang dekat topik 1 ada spesies-spesies ikan, ada ikan emas. So apa yang diperlukan sekarang ni, dia perlukan tepung. Okay, so bukalah topik. Dia sebenarnya dalam satu topik tu boleh je kita letak tepung juga. So maybe tak perlu banyak-banyak sangat subtopik, tapi sebab nak tunjukkan flow kan, so kita buat je lah dia macam tu. So dalam satu page boleh letak macam-macam icon yang kita nak lah, ikut kreativiti masing-masing. Katakan ini tepung. Okay, kita klik je dulu. Ada banyak tepung. Okay, kita save return to cost. Now apa yang kita kena buat ialah kita kena add tepung. So katakan kita nak add item, nama dia tepung. Okay. And then kita masukkan ikon tepung and kita save changes. So sekarang kita dah ada tepung. Tapi tepung ni tak ada location. So tadi kita ada tajuk page dia, location kan tepung kan. So kita letak page tepung. Unlimited, katakan 1 minit, save changes. Okay. So dah ada tepung. Sekarang ni kita tahu fish dengan tepung tadi, kalau ada dua ni kita dapat keropok leko. So sekarang kita kena add dulu item tu. Keropok leko. So masukkan keropok leko ke dalam icon tersebut. So yang ni, ini yang kita kata kita boleh setkan dia scarce item. Kalau kita nak tengok siapa cepat antara student. So bila macam ni student yang pertama yang dapat keropok leko dia seorang je lah dapat. Pun boleh set macam tu. Tapi dia macam aktiviti yang kena ni sikit lah. Kena rancang betul-betul sikit lah. So setakat ni sebab saya tak nak complicatedkan benda, saya buat semua orang je boleh dapat. Kalau dia ada tepung, dia ada ikan, dia dapat keropok leko. So saya tak tick lah scarce item ni. So kita save changes dulu. Okay. So yang ni nanti kita perlukan tempat untuk create. Kita rasa maybe kita perlukan dapur lah. Katakan kita create satu lagi page, kita namakan dia dapur. So, dekat dapur ni lah bila kita buat, kita campurkan ikan dengan tepung, kita akan dapat keropok leko. So kat sini kita buat trade je kan, maksudnya. Ya, betul, kita masukkan coding trade dekat sini. Nanti saya tunjukkan macam mana coding trade tu. Mari buat keropok leko. So kita ada spesies-spesies ikan, tepung. So sekarang ni kita kena masukkan tepung punya coding lah dekat sini. Tepung punya icon. So pergi dekat setup. Okay, dapat ni tepung, ambil location dia. Okay, copy. Ctrl C. Pergi semula ke tepung. Okay, setting. Dan masukkan coding dekat situ. Ctrl V. And then save and return to cost. Untuk tunjukkan betul tak ada tepungnya, ada tepung dekat sini. Okay. Sekarang ni kita ada ikan, kita ada tepung. Yang kita perlukan ialah macam mana kita nak buat keropok leko tu. So, kita boleh pergi dekat trade.
Okay. Kita add a thread widget. Okay. And then kita kata keropok leko, nak keropok leko, buat keropok leko. Nama ni nanti dia akan keluar dekat trading tu, so nanti bolehlah pakai nama-nama yang sedap. So dia perlukan, dia akan dapat keropok leko. Katakan untuk buat keropok leko, dia perlukan ikan 1 and tepung 1. Okay, macam tu. Okay, saya tunggu sekejap dekat sini. Kot ada yang tengah set up lagi. So buat keropok leko. Dekat game, maksudnya apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat keropok leko. Untuk dia buat dapatkan keropok leko, dia kena bagi, dia akan loss fish 1, tepung 1. Okay, saya buat 1 lah, senang sebab kita collect 1 je tadi dengan tepung 1. So, kalau tuan-puan nak buat tuan-puan yang micro credential atau gamification, jadi boleh nak letak berapa pun. Just make sure student boleh control quantity sebanyak itu. Dia nak short-short sendiri, nak susah-susahkan benda, nanti student tak boleh nak accomplish, nanti dia tak buat sampai habis MC tu. Pun tak nak juga, so kita kena ada moderate punya challenges juga lah, achievable mission. Okay, so saya teruskan, saya tekan save changes. Okay, sekarang ni kita ada buat keropok leko punya widget. Kita klik dekat dia, akan jadi macam ni. Okay, list of trade widgets ni, dekat trade name tu, dekat buat keropok leko tu, klik je dia. Hilang. Okay. Bentar je. Lambat sikit. So dia keluar macam ni. So betul tak? Kita semak balik, kita dapat keropok leko 1. Kalau dia bagi fish 1, tepung 1. So apa yang kita buat? Kita boleh copy. Yang ni dia ada yang ni, kita boleh copy macam ni. Tekan je butang copy itu, ikon copy itu. Copy. Okay, sekarang mari kita ke dapur. So dekat dapur ni lah kita akan buat keropok leko. So pergi dekat setting. Kita paste je coding tadi tu dekat situ. Ctrl V coding tadi dekat situ. Boleh? Semua? Dah Ctrl paste tu, kita save and display. So dia akan keluar macam ni. So ini ikut kreativiti tuan-puan nak cantikkan dia, nak letak banner ke, nak letak macam orang ke dekat situ yang cakap selamat datang ke dapur saya. Awak nak buat apa? Nak buat keropok leko. Nak buat keropok leko awak kena ada 1 fish, 1 tepung. Contoh. Maksudnya sekarang dia tulis 0/1, 0/1. Maksudnya saya tak ada fish, saya tak ada tepung. Saya tak ada ikan, saya tak ada tepung. So saya tak boleh buat keropok leko. So kalau saya ada ikan dan tepung yang mencukupi, butang accept ni dia tak akan create out lah. Dia akan boleh di-click. So kenapakah saya tak ada? Saya rasa sebab saya creator. Sebab tu tak keluar. Katakan saya switch role saya kepada pelajar. Katakan. So ini pelajar punya interface. So inventory is empty lah. So pelajar go through spesies ikan. Dia kata okay, ikan ada banyak spesies, dia ambil. And then dia pergi kat ikan mas. Okay, and then dia pick up ikan mas. And then dia pergi belajar pasal tepung. And then dia pick up tepung. Okay, sampai akhirnya dia datang ke dapur. So sekarang saya ada 2 ikan, 1 tepung. So saya boleh buat keropok leko. So sebelum saya buat keropok leko, saya nak tunjukkan dulu dekat depan, page depan ada apa. Macam ni lah interface pelajar bila dia dah collect. Kalau ikan tu ada 2, akan ada value 2 dekat situ. Kalau ada 1, tak ada value lah, tunjuk 1 je. So dia ada 2 ikan, 1 tepung. So mari kita ke dapur semula. Okay, and then kita tekan accept. So sekarang tepung saya dah habis, ikan ada baki 1. Okay, so saya patutnya dapat 1 keropok leko. So saya pergi balik dekat depan. Tu saya dah dapat keropok leko. So sekarang dah ada keropok leko. Kalau kita boleh setkan dalam kita punya activity completion, bila settle the keropok leko, kita dapat pergi ke topik nombor 2. Contoh. Okay. Yang set activity completion tu kat mana untuk keropok leko tu? Oh okay, yang tu yang macam, lupa pula ini student, tentukan switch je. Look up. Gila. Sekejap
Okay. Yang ni je. Pergi dekat sini, edit setting. Ini adalah restriction yang biasa orang buat tu, restrict access. So selagi kita katakan yang ni stash object. Kalau tak ada keropok leko, tak boleh, topik 2 tak akan muncul, katakan pun boleh juga. Okay, yang kita boleh set dekat sini, dekat restriction access ni. Okay, right. So yang ni saya tak set apa-apa lah lagi sebab kita tunjuk stash plugin je kan dulu kan. Okay, so katakan ni topik 2. Kita nak jual keropok leko kita. First kita perlukan kedai. So maybe kita boleh add activity. Kita kata kita nak bina kedai. Nak bina kedai. Itulah. So bina kedai, contoh. And then kita akan letak shortcut dekat situ lah, coding dia. Okay. So sekarang kita tak masukkan lagi coding kedai. Kita kena pergi dulu dekat stash kita. Okay, ini letak. Kita masukkan tambah item kita, kedai. Okay, kedai. Masukkan item kedai kita ke dalam MC tersebut and then kita save changes. So macam biasa kita kena tambah location. Kita kan ini topik kedua tadi kan, kita ikut tajuk lesson kita lah. Saya buat bina kedai. Okay. Tambah location. Dah ada item, nak letak item dekat dalam lesson, kena tambah location dia. Okay, so katakan tadi dekat page yang pertama kan, bina kedai kan. Bina kedai. Bina kedai. Okay, and then unlimited, minute, save changes. Okay, nak location dia, klik saja dekat bina kedai tu, akan keluar location dia, like dia punya coding. Ctrl C, pergi dekat bina kedai, pergi dekat setting, and Ctrl V. And then save and display. Okay, so nampak dah situ boleh ambil dah. Okay, selain daripada kedai tadi, kita perlukan pelanggan, katakan. Okay. Topik 2, kita aktiviti, cari pelanggan. Okay, pelanggan ada macam-macam program. Okay, save and display. So sekarang kita kena, apa masalahnya tadi, saya tak lihat icon pelanggan tadi. Right, so kita akan macam biasa pergi dekat dekat page utama, pergi dekat setup. Okay, add item kita yang seterusnya iaitu pelanggan. Then masukkan ikon yang sesuai. Okay. And save changes. Dan letakkan location, tekan tambah. Katakan dekat page tadi tu kan, cari pelanggan. Okay, mana ni unlimited, save changes. Dan klik dekat location tu, Ctrl C, pergi dekat page tadi, pergi dekat settings, and then Ctrl V atau paste semula coding tadi and tekan save and display. So ada pelanggan dekat situ. So sekarang dekat bina kedai ada kedai. Okay, dekat ni ada pelanggan. So sekarang kita nak duit. Okay, nak jual kita punya keropok leko.
So apa kita boleh buat, kita kena create satu lagi page. Sebenarnya kalau ikut creativity, kalau kita nak buat semua dalam satu page pun boleh saja, tak ada masalah Saya just tunjukkan macam ni pun boleh juga, nak buat satu page ada dia punya misi pun boleh juga. Ikut creativity masing-masing. So katakan dekat sini ialah kita nak dia jual keropok leko dia, cari duit. Katakan cari duit. Dia nak jual keropok leko dia kena ada kedai. Dia kena ada keropok leko, dia ada kena kedai, dia kena ada pelanggan. Okay. Kena ada, okay. Cari jual keropok leko. Katakan. Dia save and display. So dekat sini memandangkan dia kena dapatkan duit. So kita kena masukkan duit lah sebagai item kita. Pergi dekat setup. Kita ada item duit. Dan masukkan account duit. And then kita save changes. And then kita tambah location. Cari duit tadi kan tempat dia. Okay. And then kita kata unlimited. Save changes. So kita ada location untuk duit. Tapi ini kalau kita nak letak dia mana-mana lah. Sekarang ni duit ni adalah trade item. So